Baik, so kita akan sambung part Windows Server. Alhamdulillah lah, lega lah juga dapat masuk Windows Server ni. Nak kena hadap Linux, malas aku kan. Siapa yang tak suka Linux lah betul ya? Siapa yang suka Linux betul ya? Aku tak suka. Okay, so untuk hari ni kita akan buat dua benda ni lah. Okay, tapi sebelum tu aku akan explain dululah. Selalunya soalan Windows Server dia akan masuk apa? Baik, untuk soalan Windows Server, selalunya dia akan minta dua benda. Pertamanya GPO, yang kedua buat backup dengan restore. Dua ni je. Okay. Tapi yang paling banyak sekali GPO. Sebab GPO kita kena set up, kalau tak silap aku lah, lecturer bagi tahu yang masuk 3 je kot daripada 5 ni. Okay, dia sebenarnya ada lain ni, ada yang lain ni. Tapi senang je. Okay. Tak silap aku dalam exam selalunya masuk 3. Tak tahulah 3 mana. Dia boleh pilih antara salah satu lah. So, kena pandai-pandai lah. Tu dua ayat ni lah. Sekejap lah aku akan explain apa jangan pandang pelik pula ayat ni. Saya kata benda-benda mistik apa pula kan. Okay. So, hari ni kita akan buat GPO dulu. Okay. Baik. Macam biasa, aku tak ajar cara nak buat user apa semua. Apa dah pandai dah kot. No. Senang ni. Okay, kita buat lecturer dengan student. Kita akan buat dua ni lah. And then kita buat komputer dengan users. Okay. So kita akan buat dua ni. Yang ni kita perlukan. Baik. Untuk kita membuat GPO, first, kita pergi ke tools, group policy management. Okay, tekan sini. Now, dekat sini, dia ada domain, right? gtmk.com and dia turun ke sini. Now, kita boleh pecahkan dia tau. Okay. Dekat sini, kita akan pergi ke computers. Okay. Kita akan tengok ni lah, lecturer dengan student. Okay. Now, kita tengok yang pertama. Kita buat yang mana dulu? Kita buat wallpaper, share folder, contohnya kan. Okay. Macam mana aku nak explain lah. Okay. Kita buat nombor 5 dulu, boleh? Kita buat nombor 5 dulu lah. Nombor 5 ni aku akan buat dekat komputer. Sekejap aku akan explain kenapa. Kenapa kita tak buat kat user saya aku akan explain. Okay. So, kita create link and then GPO _ local admin. Okay. Now, aku bagi tak siap-siap, dalam soalan nanti, especially dalam rubrik lah kan, nama GPO akan diberi. Okay, nama GPO tu dia diberi. Apa maksudnya bila diberi? Maksudnya bila nama GPO diberi, you all wajib kena letak nama yang dia dah bagi. Sebab kalau dah, memang markah hampa kena tolak. Okay. Kalau dia kata GPO local admin, boleh local admin. Kalau GPO dia kata, GPO _ local sahaja, boleh saja GPO local sahaja. Jangan duk gatat nak pergi buat apa. Okay. Sebab apa? Sebab memang soalan dia minta macam tu. Dia bagi markah free kat kita. At least kalau hampa tak boleh buat pun datang ni, at least hampa buat ni pun nama pun dah dapat markah dah. Mudah sangat. Okay. So first kita buat local administrator dulu. Okay. Nah, kita masuk ke sini. Mana nak buat aku lupa dah. Okay, right click kot. Edit. Okay. Computer configuration, policies, preferences lah. Windows setting. Aku cuba ingat balik . Windows setting. Windows setting, security setting. And then restricted group. Kat sini kita right click, kita tulis administrators. And then kita tambah pensyarah, kita masuk apa dia? Kat sini aku tengok balik nota-nota kalau aku lupa. Di sini pensyarah group kita tak buat lagi kan. Okay, tak apa. Tak apa. Kita buat yang baru. Okay. Yang ni soalan pun dia akan minta group juga tau. So you just buat new group. Tak apa nanti user nanti semua aku buat. Pensyarah _ grp. Okay. And then kita buat nama lah user. Contohlah kita buat nama user baru lah. Contohnya kan. Pensyarah 1. Actually pensyarah 1. Pak. There we go. Pensyarah 1 dia macam ni lah. JTMK 123. JTMK 123. And then kita antik yang ni. Yang ni yang ramai orang buat silap ni. Yang ni yang akan buat masa. Bila you all nak masuk klien nanti, kalau soalan contohlah esok punya soalan lah, dia tak suruh kita user must change password. Kata kalau soalan tu suruh kita tick, dan kita tick. Dia selalunya dia auto tick.
Tapi pesanan aku, kalau soalan tu tak suruh kita tick datang ni, hampa just untick sahaja. Sebabnya bila you all nak masuk klien baru, dia suruh kita tukar password, susah. Okay, buang masa. Serius, cara cakap aku. Silat-silat hampa lupa juga password tu. Panjang password dia, cara cakap aku. Okay. So pesanan aku tak payahlah buat datang ni, mengarut lah. Antik lah, tapi kalau soalan suruh buat lah. Okay, kalau soalan tak suruh tu, tak payahlah buat lah. Buat pun nak buat masa, betul tak? Lepas tu, cannot set, lepas tu, not meant requirement policy. Oh, set. Dia orang pakai cancel habis semua. No, huh? New user. Pensyarah 1. Dua renyah nak kena buat ni. Lupa pula nak buat tadi. Apa kebenar yang dah buat ni? Aku buat dah ke? Alah, ada buat masalah lah pula. Ni. Okay. Okay, tak apalah. So, kita pergi balik yang tadi. Group Policy Management. Yang ni buka yang ni. Kita buka lecturer, buka komputer. Ni kita edit. Komputer, policy, Windows setting, security setting, restricted group, administrator, add group. Add group pensyarah. Tambah group pensyarah lah kan. Tambah group pensyarah. Apa kebenar yang ni nama ni? Ibu kata ni. Apply, okay. So members of this group yang ni lah. Okay. So bila you all dah berjaya letak ni, okay, make sure satu lagi aku lupa. Active Directory user kan. Yang ni. Add pensyarah 1. Masukkan ke dalam ni. Apply, okay. So user pensyarah ni, dia sekarang sudah menjadi local administrator untuk server ni. Faham tak? Okay. So soalan yang ni dah settle lah. Kan? Yang ni settle lah ni. Now, yang keempat ni pula untuk user. Okay. Bukan untuk user, sorry. Untuk student dan lecturer jugalah. Okay. Now, kita akan buat juga untuk ni users. Aku buat student sat. Pelajar 1 JTMK at 123 JTMK 123 ni finish. Tak boleh tak? JTMK 2026 JTMK 2026. Astaghfirullahalazim. Tak boleh ya. Apa kalau tak nak password sama? JTMK at 2026. Okay. And then kita akan buat group pelajar underscore GRP. Buat macam ni. And then kita akan members at pelajar 1. Kita okay. Apply okay. And then make sure kita check balik. Okay, dah ada. Alright. Now, sekarang ni kita nak buat ni. Okay, ni kita abaikan lah. Dia dah jadi local administrator kan. Okay. Sekarang ni kita dah buat GPO untuk komputer. Sekarang ni kita buat untuk wallpaper share folder pula. Yang ni kita buat dekat user. Kenapa kita buatkan komputer Firat? Yang ni lah aku keluar ayat mistik aku ni. Okay. Baik, basically macam ni. Kalau nak mudah, okay, macam mana? Okay. Aku buka ni dulu. Okay, GPO kan. Okay, GPO. Aku tekan edit. Perasan tak? Bila kita tekan edit, akan ada dua. Computer configuration dengan user configuration. Ataupun apa boleh je buka dua ni kan. Tapi pening kan. Okay, nak check mana satu kan. Okay. Dia macam ni. Kalau benda yang tak nampak, computer config.
Kalau benda yang nampak, user config. Faham apa aku cakap? Yang ni teori mistik aku lah. Apa jangan kata aku ni benda-benda pelik-pelik apa kan. Aku cakap betul. Sebab apa? Sebabnya, okay, empat ni kita akan pakai user config. Mana kalau lecturer local administrator ni hanya memakai computer config. Maksudnya apa dia? Maksudnya macam ni. Benda yang tak nampak tu computer config. Lecturer jadi local administrator, dia nampak. Dia tak nampak. Betul tak? Tapi dia tahu tak dia tu local administrator. Dia tahu. Okay. Berbeza dengan benda yang nampak. User config, contoh wallpaper. Wallpaper user nampak. Contoh kita letak KLCC Putrajaya. Nampak? Nampak kan? User config lah. Block control panel. Contohnya student nak access control panel. Dia kata tak boleh sebab administrator setting bla bla bla. Hak tu nampak ke tak nampak? Kita boleh baca kan? Boleh nampak kan? User config lah. Contoh disable command line. Kita nampak kan? Boleh. User config. Password polisi. Contohnya. Password polisi kata lah message tu dia terpapar menyatakan password ni tak boleh berapa kan. Tu benda kita nampak. Tu pun user config juga. Faham tak? The only thing kita pakai computer config is administrator. Sama juga macam tadi. Kan, aku bagi contoh. Mana tadi? Yang ni lah. Sama juga macam ni. Nampak? Ya Allah. Global Group Policy Management. Ini dah kenapa ni? Okay. Kalau kita akan buat yang ni, kita buat di folder komputer. Bukannya kita buat kat folder user. Yang empat-empat ni lah yang kita akan buat dekat folder user. Faham tak? Lepas tu kata, kalau benda yang tak nampak computer config, benda yang nampak user config. Ataupun nak mudah macam ni lah. Kalau lecturer local administrator, dia seorang yang ni saja yang computer config. Yang lain semua user config. Faham tak? Okay. Jadi segi macam tu lah. Okay, aku tak mahu nak ajar sesat sangat. Okay, so jom. Aku akan buat wallpaper dululah. Kita akan buat wallpaper dulu. Sama juga. Aku akan buat GPO underscore Astaghfirullahalazim. Wall underscore wall. Dia ikut nama nak buat nama apa. Tapi dalam EXO exam ni, kalau dia bagi nama, ikut lah. Okay. And then GPO underscore. Yang kita tutup lah, nampak pening. Wallpaper ni kita edit. User configuration. Policies. Administrative template. Desktop. Desktop ni. Desktop wallpaper yang ni. Enable. Okay, yang ni ni. Jadi selalunya dia minta dah. Kita akan pakai UNC Path tau. Kita akan pakai UNC Path. Okay. Caranya ialah ni Windows -SVR /GPO underscore wallpaper / okay, kita nak pakai apa untuk lecturer kita pakai Putrajaya lah kan. .jpeg tak silap aku. Okay. Now, aku share sikit lah. Aku share sikit lah benda ni. Yang ni apa buat ni? Nampak ni? Aku buat folder. GPG wallpaper and then kita panggil putrajaya.jpg. Okay. Nak tulis ni macam ni boleh ataupun nak tulis JPG boleh, ikut lah apa. Yang ni kita akan buat fill. Kita buat fill. Yang ni untuk wallpaper, untuk Putrajaya, lecturer kita buat Putrajaya lah. Okay. And then just like that, dia dah enable. Okay. Just buang saja ni. Pergi balik sini. Kita buang juga lah. Banyak Okay. Yang ni kan. Okay, kita dah buat untuk wallpaper. Now, kita buat untuk student pula. Student pun sama, kita pergi ke user, buat macam ni. GPO underscore student underscore wallpaper. Ini yang ni GPO lecturer wallpaper kan. Yang ni pun wallpaper. Okay, macam ni lah. Student wallpaper ni kita edit. Sama juga user, policy, administrative template, desktop wallpaper, enable. Sebenarnya tadi aku boleh copy je balik, tak apalah. Lupa dah aku. Sat, aku tu lupa slash ke tadi? Aku silap slash ke tadi? Tak apalah, saya lah aku check.
Windows-SVR ni GPO underscore wallpaper underscore slash klcc.jpg. Ini kita akan fill kan dia. Betul ke tak ni buat ni? Kau lah nak buat JPEG boleh, nak buat JPG boleh, tak ada masalah. Aku rasa aku silap lah buat tadi. Aku rasa aku silap dah buat tadi ni. Aku check balik. Lupa. So yang ni dah enable kan. Okay, yang ni lecturer kita edit. Configuration, policy, template, desktop wallpaper. Betul lah aku buat. Okay, aku buat betul lah. Buat betul lah. Buat silap. Okay. Kita apply. Okay. Alright, wallpaper sudah selesai. Now kita block control panel. Okay, yang 3 ni kita selalunya akan main dengan user ataupun password polisi ni, tak silap aku. Dia aku check balik. Dia kena buat dekat sini ke buat kat mana dah? Ini saya command prompt. Buka, aku rasa bukan kat sini rasa ni. Configure ni. Server manager, tools, forest, domain. Default domain policy, expand. Kita buka server manager, tools, group policy. Ni kita duduk kat sini lah ni kan. Forest, domain JTMK, default domain policy dekat sini. Nampak ni? Default domain policy ni, okay kan tadi ni kan kita buat GPO untuk lecturer, untuk student, untuk IT staff kan. Kalau default domain policy ni, maksudnya semua orang akan apply. Semua orang akan terkesan dengan benda ni. Selalunya, untuk default domain policy ni, kita hanya akan pakai untuk password polisi saja. Password polisi ini saja. Okay. Tapi kalau dari segi industri tu, kalau hampa kerja tu, kemungkinan mungkin lah pakai-pakai ni untuk wallpaper juga. Diikut lah kan. Tapi kalau untuk exam, selalunya macam ni lah. Okay. So, kalau kita tengok, kan, default domain policy, kita tengok, computer configuration, policy. So, kita buka lah. Computer configuration, policy. Tak apa, hari ni kita boleh check. Policy, Windows setting, security setting, and then account policy, password policy. Okay, dia ada 3 jenis. Okay, kita set, kalau kita set password policy macam ni kan. Set password policy, maximum password age. Okay, yang ni selalunya exam dia akan bagi. Yang ni exam akan bagi je. Cumanya cara hampa nak navigate tu saja. Okay, jangan risau. Yang ni dia akan bagi. Kalau tak kita nak tulis apa, betul tak? So, password policy, tekan ni, nampak? So, kita ikut sebiji saja. Okay, ikut sebiji lah kalau hampa nak lah. Tapi aku takkan buat lah dalam video ni. Lambat. Okay. So, bila dah habis dah semua benda tu, next kita akan pergi ke account logout policy. Sama juga, tadi kan ada password policy, yang ni account logout policy. Kita akan pakai kacau 2 ni, account logout policy, and then yang ni 3 ni. Okay, 3 ni, dia akan pakai 3 ni. Nampak? Yang ni pun soalan akan bagi juga, jangan risau. So, dalam ni, kita akan pakai computer configuration, policy, Windows setting, security setting, account policy, and 2 ni. 2 ni yang kita akan main. Okay? Dan jangan risau, soalan akan bagi. Jangan risau. Okay? Itu saja untuk password polisi lah. Aku takkan buat lah. Next one, disable DMC control panel. Ni senang ni. Ni senang yang amat ni. Tepi balik. Okay, yang ni sama juga. Kita pergi ke student dan kita pergi ke user. Kita buat control panel dulu lah. GPO underscore disable underscore panel. Ikutlah soalan tu dia minta apa. Macam aku cakap, aku ulang banyak-banyak ni bukan saya saja. Sebab ada juga orang yang tak buat, betul tak? So ini kita nak disable control panel lah. User configuration, policy, administrative template, tak silap aku. So ada control panel sini. Prohibit user, you want to start control panel. Control panel, bukan. Ni. Okay, control panel atas sekali. Prohibit access to control panel IPC setting yang ni. Tekan je yang ni. And disable saja. So prohibit access
Yang ni disable. Kita nak enable, sorry. So bila kita enable maksudnya student tak boleh access lah ni, prohibit access, so enable. Okay, itu untuk control panel, mudah sahaja. Next one, dah habis dah buat control panel, disable control panel. Now kita buat disable command prompt. Kita buat dua ni lah, yang ni saya ada, disable command prompt. Ni pun senang juga. Kita buat new, video ni panjang sikit tau, so yeah. GPO underscore disable underscore CMD. Buat macam ni. Oh, silap ni, rosak ni sikit. Edit policy Windows set administrative template, desktop kat sini aku lupa dah. Control panel, bukan control panel, command prompt. Dah aku cari balik ni, prevent access to the command prompt. Ni enable. Apply okay. Prevent access to command prompt, access. Enable. So, selesai lah. Okay. Untuk lecturer, student yang ni jemput lecturer wallpaper dan juga wallpaper untuk student jugalah. So, basically kita dah siap dah semua yang ni. GPO untuk buat GPO, selesai. Okay, now kita nak access ke klien. Okay, nak tengok sama ada berjaya ke tidak. Okay. So, aku akan pause aku punya recording ni and then aku akan masuk ke belah klien side. Alright, aku dah masuk access ke dalam student dan macam ni lah keadaan dia. Baik, sebelum aku silap, aku lupa nak mention satu benda. Kan kalau you all share wallpaper lah kan? Okay, macam ni kan? Okay, macam ni kan? Apa kena buat folder apa semua tu kan? Satu benda lagi aku lupa nak mention is about file sharing. Yang ni advanced sharing, tekan yang ni and then permission read for everyone. Yang ni read for everyone ni lah. Itu saja. Sebabnya tadi aku buat tadi and aku access ke student dan dia screen gelap. Okay, aku dah fikir kenapa aku silap tahu mana, check rupanya lupa nak buat file sharing. Okay, so selain aku ingatkan aku panggil salah. Kan kita buat folder wallpaper semua tadi kan, GPO tadi lah. Aku ingat aku panggil salah, aku check semua betul. Rupanya lupa nak tekan properties ni, lupa nak tekan sharing ni. Rupanya dia kena share. Macam tu lah kisah dia, faham tak? Okay, so inilah keadaan dia. Okay, so kalau kita tengok kan, control panel. Okay, control panel tidak boleh buka. Okay, sama jugalah untuk command prompt tadi tu. Alright, so sama jugalah untuk lecturer. Okay, aku takkan buka untuk lecturer, memang akan buang masa. So itu sajalah video kita pada kali ini ya, berkaitan dengan GPO ya, GPO. So petang satgi aku akan buat berkenaan dengan backup. Ini senang ni, bukan soal mana pun. Backup ni tak boleh senang, boleh bagi free markah kat kita. Alright, so itu saja video kita pada kali ini. Sekian, terima kasih.